YB Manimanan, yang berhormat Dr. Hatta, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, pakcik-pakcik, makcik-makcik, kawan-kawan, Vanakkam, Taja Wan San Hao, salam reformasi. Apa khabar, semua baik? Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini saya datang bukan sebagai seorang ahli parlimen ataupun daripada parti keadilan. Saya datang sebagai seorang rakyat biasa untuk mewakili Kedah menunjukkan solidariti kepada Yang Berhormat Rafizi Ramli. Solidariti kepada dia sebab sebagai seorang pemimpin pemuda yang hanya keluar mengkorbankan diri, mendedahkan yang betul, yang meminta kebenaran dan keadilan untuk negara kita, tetapi malangnya dengan zalim beliau telah pun dihukum penjara, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu saya keluar hari ini, dan saya terima kasih juga tuan-tuan dan puan-puan, kita menunjukkan solidariti kepada saudara Rafizi Ramli. Saya sudah kenal dengan YB Rafizi dengan not very well dari mulanya, tetapi I began to knew him selepas pilihan raya lalu, selepas pilihan raya 2013. Dan untuk saya, dalam campuran saya, pertemuan dengan beliau, makan dan mesyuarat dan sebagainya, saya telah pun berpendapat bahawa nak cari satu pemimpin seperti Rafizi Ramli bukan senang, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan senang. Kita tuan-tuan dan puan-puan tahu malam ini memang macam bulan malam ini. Ada baca surat khabar tak? Bulan malam ini 70 tahun baru kita boleh lihat sekali. Sebab dalam 70 tahun baru bulan itu sangat-sangat dekat dengan bumi dan begitu terang. Dan untuk tunggu, kita kena tunggu lagi 70 tahun sebelum kita boleh lihat bulan yang sebegitu terang. Itulah saudara Rafizi Ramli, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sepatutnya cakap lebih awal sebab saya orang baru, bukan orang muda, orang baru. Jadi kita tadi telah dengar ucapan-ucapan daripada Presiden Amanah, Presiden Parti Keadilan. Cuma saya tidak akan ambil masa yang lama. Izinkan saya sedikit masa untuk mengulaskan pengalaman saya baru-baru ini dalam parlimen, khususnya dalam sidang parlimen yang baru-baru ini. Kita tahu bahawa Perdana Menteri telah membentangkan bajet 2017. Dan apabila beliau membentangkan bajet dia, kita pertama kalilah dalam 4 tahun yang saya dalam parlimen ini, kita tengok ada skrin yang besar-besar. Tak pernah ada LCD yang begitu besar. Kita dihiburkan dengan LCD, dengan carta, diagram yang cukup berwarna-warni. Lepas itu, dia tak pernah menjemput begitu ramai sekali tetamu-tetamu dalam parlimen. Kita adalah veteran ada, pemandu teksi ada, para sukan ada, semua ada. Dan dia pun cerita sama satu cerita. Tetapi kita tahu sebenarnya keadaan ekonomi negara kita sekarang ini cukup tidak baik, disebabkan skandal-skandal dan pengurusan ekonomi yang cukup teruk dalam negara kita. Sebab itu apabila kita dalam pembangkang sudah dengar 2 jam Perdana Menteri Najib, tak tahulah apa dia cakap, 1, 2, 3 begitu baik. Kita pun fed up, tak boleh tahan. Kita semua pun boykot dan kita semua jalan keluar daripada parlimen hari itu. Pertama kali. Tapi memang kalau kita lihat dari segi pendidikan, potong bajet 30%. Kalau kita tengok bajet untuk pertanian, saya daripada kawasan Kedah, di mana pesawat-pesawat padi cukup sangat memerlukan subsidi padi, potong berjuta-juta ringgit, beratus juta ringgit, tuan-tuan dan puan-puan. Kesihatan potong. Dan disebabkan apa? Disebabkan
pemborosan, ketirisan, penyelewengan. Sekarang ini di Malaysia kita terkenal satu dunia. Satu dunia kita terkenal. Skandal 1MDB di parlimen. Dulunya kita semua ahli-ahli parlimen tak kenal apa tu maksud kleptokrasi. Rakyat pun tak kenal apa tu kleptokrasi. Kleptokrasi adalah jabatan DOJ yang mengambil tindakan terhadap kes 1MDB. Satu jabatan di Amerika Syarikat yang dinamakan Jabatan Kleptokrasi. Apa maksud kleptokrasi? Datang daripada dua ayat. Klepto iaitu pemerintahan, krasi adalah pencuri-pencuri. Pemerintahan oleh pencuri-pencuri. Berbilion-bilion ringgit dicuri oleh rakyat Malaysia. Amerika Syarikat menyiasat mengambil tindakan. Singapura, dua bank telah pun tutup. Kita ada bukti terang-terang duit berbilion-bilion ringgit masuk dalam akaun Perdana Menteri. Tetapi sampai hari ini beliau masih bebas. Maharaja Lela bawa anak tiri bersama dalam private jet ke China. Dan orang-orang rakyat pemimpin seperti Rafizi Ramli yang membangkit, yang melawan untuk rakyat kena masuk dalam penjara. Adil atau tidak tuan-tuan dan puan-puan? Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kita sebagai rakyat Malaysia, tak kiralah anak muda, anak tua, kaya atau tidak, 19 November ini, tahulah tuan-tuan dan puan-puan apa yang kita harus buat. Kita turun beramai-ramai di Kuala Lumpur. Hantar satu mesej yang cukup jelas kepada Najib, kepada Jolo, kepada Rosman dan seluruh barisan pimpinan UMNO Barisan Nasional bahawa kita sudah jijik dan muak dengan pemerintahan UMNO Barisan Nasional dan kita akan menuntut untuk Datuk Seri Najib untuk meletak jawatan. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Apa salahnya tuntutan bersih 5? Tuntutan bersih 5 untuk pilihan raya yang bersih, untuk kerajaan yang bersih, untuk memperkukuhkan demokrasi. Tapi kita ada baju merah ni, nak mari kacau sini, kacau Johor, kacau Perak, Kedah pun mai kacau. Baru-baru ini di Ampang Jamal ni kena tumbuk padan muka dia, tuan-tuan dan puan-puan. Padan muka dia. Kalau you nak berhimpun, memang you ada hak. Pergilah tempat lain. Kenapa mai kacau di tempat kuning, baju kuning? Bersih. Hak untuk kita berhimpun terjamin dalam perlembagaan. Apa sebab rakyat nak turun ke jalan raya? Kita syok-syok nak turun ke? Tak ada benda yang lebih baik untuk buat di rumah. Saya ingat kalau boleh nak tidur di rumah, tengok TV, luang dengan keluarga, bersama ambil masa dengan keluarga, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi sistem pemerintahan negara kita sekarang sudah begitu rosak. Undang-undang negara digunakan, diperalatkan oleh UMNO Barisan Nasional. Polis digunakan oleh Barisan Nasional. Sistem kehakiman kita diperalatkan. Seluruh UMNO Barisan Nasional, jentera mereka digunakan untuk memperlindungi satu orang. Sekarang undang-undang Samsing digunakan, lawlessness. Samsing dan keganasan digunakan. Sebab itu rakyat tidak ada pilihan lagi hanya dengan turun ke jalan raya untuk menuntut keadilan. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Saya baca dalam surat Malaysia Kini tadi bahawa sekarang ini Najib di Japan, dia ada diinterview oleh surat khabar di Japan. Di sini dia kata sesuatu, di sana dia kata sesuatu. Di Malaysia dia kata rakyat Malaysia jangan dikelirukan
oleh campur tangan luar negara. Betul tak? Dalam 1MDB dia kata ini semua ada unsur-unsur campur tangan luar negara. Dia pergi Japan, dia kata ini 1MDB semuanya sebab ada politik gangguan dalaman negara. Ahli-ahli politik negara yang berikan maklumat palsu kepada luar negara. Terbalik pula. Cipta cerita dongeng. Mungkin bulan yang besar sudah buat dia keliru sikit. I tak tahu dia macam sudah buat kaya lah. No? This is the problem. Sejak apabila skandal 1MDB ini berlaku, kita telah pun menuntut berkali-kali di luar parlimen, dalam parlimen untuk beliau menjawab. Berkali-kali peluang diberi kepada dia. Jawab, ini 2.6 bilion dalam AM Bank account tu apa tu? Dia tidak menjawab. Dan apabila sehinggalah pemimpin-pemimpin UMNO sendiri yang meminta beliau menjawab, dia pun tak jawab. Bukan setakat tak jawab, singkirkan mereka. Kita tahu kan, Muhyiddin kena singkir, Mukris kena singkir, Menteri Besar Kedah, Syafiq Abdal, ramai pemimpin-pemimpin. Tun Mahathir pun keluar sekarang sudah bermula baju merah yang baru, bukan baju merah Jamal, baju merah bersatu. Di Kedah mereka bersatu, memang keluar banyak, ramai sekarang. Mood sana gila-gila dengan bersatu sekarang di Kedah. Tetapi itu isu lain. Apabila mereka seperti Ahmad Husni baru-baru ini di parlimen, dia memberi satu ucapan yang cukup baik. Saya tak pernah dengar dia tadi. Dia mengucap, dia sebut tentang integrity, dignity, good governance. Dia menyoal tentang 1MDB. Dia bagi contoh bagaimana dulu 1980-an pendapatan orang Korea di sana lebih kurang daripada Malaysia. Tetapi sekarang kita sudah jauh ketinggalan belakang. Dia sebut tentang kuat. Dia menyoal tentang 1MDB dan sebagainya. Minta kerajaan untuk menjawab. Sebab skandal ini akan menanggung satu beban dan hutang yang cukup besar. Bukan untuk generasi hari ini, tetapi generasi yang akan datang. Minta dia jawab. Apa yang polis buat? Apa yang speaker buat? Speaker memberi amaran. Dia kata ini mungkin ada unsur-unsur bahawa Ahmad Husni ini bekas Menteri Kewangan telah pun melanggari undang OSA. Lepas itu ramai. Inilah kuncu-kuncu UMNO pergi buat laporan polis. Dan sekarang kita ada bekas menteri Ahmad Husni, Muhyiddin pun hebat dalam parlimen. Dia masuk dalam parlimen. Semasa ucapan bajet dia bagi tahu. Dia kata, saya tahu memang saya sudah luar. Banyak kali saya ucap tentang 1MDB. Tapi di parlimen kali pertama saya duduk di sebelah pembangkang, saya nak jelaskan hari ini. Dia bagi tahu begitu. Right? Dan dia ucap di parlimen. Dan ini akan dimasuk dalam Hansard. Dalam sejarah Malaysia gitu. Proceedingnya. Dia kata bahawa dia ditunjuk bukti daripada Ketua Peguam Negara yang sebelum dipecat, bahawa memang Perdana Menteri ada ambil duit, akaun berbilion-bilion masuk dalam duit dia. Dia ucap di parlimen. Sepatutnya parlimen, ahli-ahli parlimen diberikan immunity, kekebalan. Apa yang diucap dalam parlimen, dia tidak boleh dituduh di luar. Kalau tidak, ahli-ahli parlimen semua kecut lah. Takut. Sebab apakah tugas ahli parlimen? Tugas ahli parlimen adalah untuk bersuara. Bersuara pada rakyat yang telah pun memilih mereka. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Itu tanggungjawab kita. Tetapi sekarang ahli-ahli parlimen pun have no right in parliament to speak up. The speaker disallows members of parliament to talk about 1MDB. What is his reason? He gives, because ada case di Amerika Syarikat. Case di Amerika Syarikat,
tak boleh cakap di Malaysia. Sebab kalau kita ahli-ahli parlimen berucap di parlimen tentang kes 1MDB, mungkin hakim-hakim Amerika Syarikat dia akan terganggu dan tidak boleh buat keputusan yang baik di Amerika Syarikat. Apa punya speaker ni tuan-tuan dan puan-puan? Dia kata sub judice. Tuan-tuan dan puan-puan, we have come to a situation seperti yang saya katakan bahawa sistem demokrasi negara kita tidak boleh lagi berfungsi. Segala jentera, kerajaan, Barisan Nasional dan sebagainya telah pun diperalatkan untuk melindungi satu orang sahaja. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak ada pilihan raya, kita tidak ada pilihan lagi. Kita semua kena berturun beramai-ramai 19 hari bulan November untuk menuntut satu Malaysia yang lebih adil dan lebih bersih untuk semua rakyat Malaysia. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Hidup, hidup, hidup bersih, bebas, bebas, bebas Rafizi. Sekian, terima kasih dan salam reformasi. Terima kasih saudara pengacara majlis, pejuang rakyat Malaysia, saudara Rafizi Ramli, Presiden Amanah saudara Masabu, saudara Gobin, saudara Gui, saudara Maniwanem, dan rakan-rakan pimpinan, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, rakan-rakan di kawasan Parlimen Pandan. Salam sejahtera dan salam perjuangan kepada semua. 各位 Pandan dan同胞们，大家晚上好。Saudara-saudari Nandri Wanakem. Pada malam ini, saya dan saudara Gobin bagi pihak parti DAP ingin menyatakan sokongan padu dan solidariti bersama saudara Rafizi Ramli. Hukuman yang dijatuhkan ke atas Rafizi bagi kita adalah satu penganiayaan terhadap Rafizi, kerana apa yang beliau lakukan bukannya satu jenayah, tetapi mempertahankan kebenaran dan kepentingan rakyat Malaysia. Mesej daripada hukuman ini ialah orang yang membongkarkan rasuah dipenjarakan, tetapi orang yang mengambil rasuah dibebaskan. Tak ada masalah di Malaysia ini. Adakah ini mesej yang kita nak hantar kepada seluruh dunia, bahawa di Malaysia ini yang terlibat dalam rasuah, yang terlibat dalam penyelewengan kuasa, tak ada masalah, tak didakwa, tak dihukum, tetapi orang yang membongkarkan rasuah itu akan dihukum. Inilah mesej yang saya dapat. Kerana hukuman dan kesalahan yang dikatakan yang telah dibuat oleh Rafizi, hakim mengatakan bahawa ada seorang saksi datang mengesahkan bahawa itu memang dokumen yang betul, dokumen yang sahih. Saksi itu ialah ketua audit negara. Dia kata datang memang dokumen yang dicop rahsia itu memang betul, itu memang laporan ketua audit negara. Maka soalan yang saya nak tanya ialah, kalau itu memang dokumen yang betul, maksudnya apa yang dikatakan dan dibongkarkan oleh Rafizi itu adalah benar. Itu adalah skandal yang sebenarnya. Mengapa polis, mengapa pihak berkuasa, peguam negara bukan mengambil tindakan terhadap apa yang dibongkarkan oleh Rafizi, tetapi mengambil tindakan terhadap dia? Kerana kita tengok respons daripada pimpinan Barisan Nasional. Yang paling saya bingung dan juga rasa amat geram melihat respons daripada Abdul Rahman Dahlan. Itu Menteri EPU yang bangang dari Sabah. Dia cakap padan buka Rafizi Ramli. Dia kena bayar kerana dia ini pakar fitnah.
pakar memfitnah orang. Dia kata sebab jenayah dia ialah fitnah orang, maka dia kena dihukum. Tetapi apa yang saya katakan tadi, apa yang dibuktikan di mahkamah itu adalah dokumen yang sahih, bukannya fitnah. Maka apa yang dibuat oleh Rafizi hanya membongkarkan kebenaran, membongkarkan satu skandal yang melibatkan kerajaan Malaysia. Sebab itu adalah laporan Ketua Audit Negara berkenaan dengan 1MDB. Ada orang bagi maklumat kepada Rafizi. Memang ramai orang bagi maklumat kepada Rafizi. Kerana orang tahu bahawa apabila dia dapat maklumat itu, dia akan berani membongkarkan. Maka orang bagi maklumat kepada dia. Maka adalah tanggungjawab seorang ahli parlimen untuk membongkarkan kebenaran, untuk mempertahankan hak dan kepentingan rakyat. Itu kerja kita, itu tanggungjawab kita. Kalau dia tak mengatakan kebenaran itu, maka dia tidak melaksanakan tanggungjawab dia sebagai ahli parlimen. Saya yakin yang duduk di atas ini, ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan, sesiapa saja kalau terima maklumat itu, kita juga akan buat sama, bongkarkan perkara itu. Itu adalah kebenaran. Itu sebabnya kita kata, apa yang dia buat itu bukannya satu jenayah. Rafizi ini, dia lebih handas sikit lah. Dia mungkin pegang rekod dalam parlimen ini. Ahli parlimen yang paling banyak didakwa dan disaman. Dia ada rekod itulah. Berapa kes? 12 kes. Saya pun ada satu kes dengan dia. Kes menghancurkan perhimpunan Black 505. Baru lepas, 2 minggu lepas, kita di denda RM1,950. Kalau lebih RM51 lagi denda, hilang hak kelayakan sebagai ahli parlimen. Tetapi saya satu kes saja, dia ada 11 kes lagi. Saya sudah lepas, dia belum lepas. Sekarang kena hukuman penjara lagi. Tetapi saya rasa, walaupun dia pegang rekod itu, banyak didakwa, banyak disaman, tetapi bukan atas alasan dia mengambil wang, dia korup, dia ambil rasuah, tidak. Jenayah dia, kesalahan dia ialah membongkarkan rahsia kerajaan dan membongkarkan rasuah, pelbagai skandal yang melibatkan pemimpin-pemimpin kerajaan. Satu lagi orang yang buat respon, saya tengok, ialah Shahrizad. Shahrizad itu saya faham lah. Dia buat respon, dia kata padan muka Rafizi, itu saya faham. Sebab kerja Shahrizad dibunuh oleh Rafizi. Kalau bukan Rafizi, Shahrizad menteri lagi sekarang ni. Tetapi dia menteri pembangunan wanita tak adalah sekarang. Sebab selepas dibongkarkan skandal NSC, daripada menjadi menteri wanita, dia jadi menteri belenggu lah. Tak dapat. Terus jadi menteri dan tidak dapat jadi calon. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, yang pentingnya ialah rakyat Malaysia mesti berdiri teguh di belakang Rafizi. Itu yang pentingnya. Kalau beliau tidak diberikan sokongan, tidak diberikan solidariti, maka mesej yang cukup salah kita hantar kepada generasi muda kita. Maksudnya sesiapa yang mempertahankan kebenaran, yang membongkarkan skandal rasuah, tidak ada sesiapa yang backup kepada dia. Saya yakin dalam Pakatan Harapan, dalam DAP, dalam PKR, dalam Amanah, malah dalam Bersatu, kita akan berdiri teguh memberikan sokongan penuh kepada Rafizi. Itu sebabnya dalam hari Sabtu ini, 19 November ini, cukup penting rakyat Malaysia mesti turun beramai-ramai menjayakan Himpunan Bersih 5. Mesej yang kuat perlu dihantar kepada Najib, bahawa rakyat Malaysia mahukan pilihan raya bersih, dan kita mahukan kerajaan bersih, kita mahukan Perdana Menteri yang bersih. Perdana Menteri yang kotor macam Najib, kita mau buang Najib. Hari Sabtu ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita turun bersama-sama rakyat. Tadi
semasa di Parlimen, Ketua Whip PKR ada berbincang dengan saya selaku Whip PAP. Kita ada bincang dan kita kata mesti ada satu tindakan daripada ahli-ahli Parlimen. Rakyat saja turun tak cukup, ahli Parlimen juga kena turun. Memang saya yakin semua ahli Parlimen akan turun. Kita akan turun pada 19 November. Tetapi selepas bersih 5, kita dah bincang ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan. Pada hari Selasa minggu depan, kita akan berjalan dari Parlimen ke Bukit Aman, hantar memorandum kepada Ketua Polis Negara. Memorandum kepada IGP, minta polis tangkap MO1. Dan sepatutnya ahli-ahli Parlimen lain yang membongkarkan, yang terus mempertahankan hak rakyat, yang terus membincangkan isu 1MDB, itu jangan kacau kami. Itu kerja ahli Parlimen, itu imuniti ahli Parlimen. Kita bincang, kita bahas, kita cakap dalam Parlimen. Itu hak kita sebagai wakil rakyat, hak kita sebagai ahli Parlimen. Polis jangan kacau kami. Polis punya kerja ialah tangkap yang sesiapa yang ambil rasuah. Polis punya kerja ialah tangkap sesiapa yang menyelewengkan kuasa. Yang orang yang sepatutnya ditangkap ialah MO1, betul ke tidak? Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, Rafizi menghadapi hukuman ini, beliau amat tidak yakin. Dia dah cakap banyak kali dah, dia akan masuk penjara sebelum PIU 14. Tetapi saya juga yakin kepada saudara Gobin, Gobin akan pertahankan Rafizi sehingga beliau dibebaskan. Kita tak mau Rafizi dipenjarakan. Kita mau Rafizi terus menjadi calon dalam PIU ke-14. Kerana PIU 14, kita mau menang, kita mau ambil alih Putrajaya. Saya cukup yakin, kalau kita ambil alih saja Putrajaya, menang saja pilihan raya umum ke-14, Rafizi mesti diangkat sebagai Menteri Kabinet. Kita mau dia sebagai Menteri Kewangan untuk menyelamatkan negara kita. Tempat Rafizi ialah di Putrajaya, bukan di Sungai Buloh. Setuju ke tidak? Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti terus bersolidariti, mesti terus ada keyakinan. Sampai ke PIU 14, kita mesti selamatkan negara kita. Kita mesti tumbangkan Barisan Nasional. Kita mesti tumbangkan Najib dalam PIU ke-14. Oleh sebab itu, bersih 5 ini cukup penting. Bersih 5 ini, kita nak memberikan keyakinan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kalau bersih 4, UMNO Barisan Nasional cuba propaganda. Dia kata ini orang Cina nak lawan kerajaan Melayu. Memang betul bersih 4, ramai daripada kaum Tionghoa, tetapi juga ramai daripada kaum Melayu, kaum India. Tetapi lebih penting ialah bersih 5, kita mau melihat kebangkitan rakyat Malaysia. Saya yakin hari Sabtu ini yang turun di Kuala Lumpur, Cina, India, Melayu akan turun beramai-ramai. Saya yakin orang Melayu pun tak mau UMNO Barisan Nasional. Betul ke tidak? Sebab sekarang Tun Dr. Mahathir pun tak nak UMNO Barisan Nasional. Kalau Tun Dr. Mahathir yang pernah menjadi Presiden UMNO selama 22 tahun, dia pun nak buang UMNO. Saya nak tanya ahli-ahli akar umbi UMNO, tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Kita sama-sama tumbangkan UMNO Barisan Nasional, selamatkan Malaysia. Kita mau sebuah kerajaan baru. Sekian, terima kasih dan beri welcome. Terima kasih kita menjemput YB Rafizi Ramli, ahli Parlimen Pandan, untuk menyampaikan ceramah dan pidato pada malam ini. Persilakan. Reformasi! Reformasi!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Taca Wang Sang Hao, Anakam, saudara bermajlis, sahabat-sahabat saya yang berbahagia, Tun Haji Muhammad Sabu, Presiden Parti Amanah, yang berhormat Saudara Anthony Loke, Setiausaha Organisasi TAP, sebentar tadi yang berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah, ramai lagi yang saya kasih, yang berhormat Dr. Hatta Ramli, sahabat-sahabat saya yang berhormat Saudara Mani Bandan, tak sempat bucak lagi, yang berhormat Saudara Gui, yang berhormat Saudara Q.W. King, yang saya kasihi Ketua Cabang Tuan Haji Isa, Ketua Wanita, Puan Wayati, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya dalam banyak-banyak yang orang bagi maklum balas akibat daripada mahkamah menjatuhkan hukuman penjara, yang saya paling tak tahan sekali lah ialah reaksi Shahrizad Jalil. Dia dengan seronoknya dia kata sepatutnya hukuman memang sepatutnya dijatuhkan hukuman yang paling berat. Lepas tu dia cakap saya suka memfitnah macam kes lembu dalam kondo keluarga dia. Dia juga cakap saya tidak ada integriti, macam-macam lah. Tak apalah Shahrizad ni nak wartawan ada ni. Sebab tu saya tengok ada wartawan, sebab tu saya nak minta wartawan tulis dalam berita esok. Sekarang saya besar kemungkinan saya tidak boleh bertanding di Pandan lepas ini. Kena ada calon baru, bukan saya lah. Jadi Shahrizad jangan bimbang, calon baru tidak akan bawa lembu depan dia macam saya. Jadi kalau Shahrizad hebat sangat, dulu dia tak sempat selak kain masa dengan saya dulu, dia letak jawatan dulu. Jadi kalau Shahrizad hebat sangat, saya nak minta dan saya nak jemput Datuk Seri Shahrizad Jalil, Ketua Wanita UMNO, datang bertanding dekat Pandan dalam Pilihan Raya Umum akan datang. Saya rasa orang Pandan tahu macam mana nak buat. Kita akan korbankan, bukan saja kita korbankan lembu, kita korbankan Shahrizad dengan lembu sekali. Sahabat-sahabat semua, saya nak mulakan dengan layaklah saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama sekali ialah pengundi-pengundi dan penduduk di Pandan. Saya bukan orang Pandan, saya orang Terengganu. Datang dan menjadi ahli parlimen yang bukan BN yang pertama dalam sejarah parlimen Pandan. Pandan hanya ada 2 orang saja ahli parlimen. Dulu orang Tikiat, sekarang saya lah. Cuma orang Tikiat sempat lama, saya 3 tahun lebih je lah. Saya rasa kalau saya sempat mengambil banyak isu yang dibawa kepada rakyat, itu ialah kerana pengundi dan penduduk di Pandan adalah antara yang paling bertimbang rasa dan paling sporting sekali dalam Malaysia. Mereka tahu saya ada tugas lain, maka saya tidak dibebankan dengan soal longkang, soal sampah dan lain-lain. Sebab itu ramai yang menonton di luar, saya minta supaya tepuk tangan. Di luar tu maksudnya di luar Pandan lah, dalam Facebook lah, supaya sama-sama dengan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada penduduk Pandan yang beri sepenuh ruang kepada saya untuk lebih tumpukan kejar Najib dan Rosmah daripada jaga longkang. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya daripada Keadilan di Pandan, tentera, pimpinan, sahabat-sahabat saya di Pusat Khidmat dan lain-lain. Kepada peguam-peguam, banyak saya ada peguam yang sama banyak dengan kes saya. Kes ada 12, peguam lebih kurang ada 12 jugalah. Mereka buat kes dan pertahankan saya tanpa ambil satu sen. Jadi mohon supaya tepuk tangan kepada YB Gobin dan semua peguam-peguam yang oleh kerana peguam yang tak nampak atas pentas beginilah, wakil rakyat seperti saya ada keberanian untuk lawan UMNO Barisan Nasional. Sebab saya tahu kalau saya kena saman, dia akan
InsyaAllah bela saya secara percuma. Sudah tentu sahabat-sahabat pimpinan daripada parti, Saudara Mani, Saudara Gui, Abang Jo tak dapat bersama, Kak Yati, Kak Wan tadi, dalam keadilan saya diberikan sepenuh ruang untuk kejar UMNO Barisan Nasional. Dan cuma dalam keadilan ni dia hebat sikit, iaitu tak payah minta kelulusan ataupun mesyuarat kalau nak hentam BN. Itu semua ada lesen besar. Tapi kalau kamu kena saman atau kena penjara, pandai-pandai sendirilah. Baik. Itu dah habis. Terima kasih, semua dah habis lah. Ini masa yang paling hebat, masa untuk maki UMNO Barisan Nasional dan Najib. Baik. Yelah 2-3 hari ni ramai yang sedih lah. Saya pelik sebab saya tengok ramai yang lagi sedih. Orang yang tak kena jatuh hukuman lebih sedih daripada saya. Saya okey. Satu malam sebelum hukuman dijatuhkan dan semalam selepas hukuman dijatuhkan, saya ada wartawan-wartawan daripada luar negara. Dia dah ambil gambar, video, dia nak buat dokumentari dah seminggu dah. Jadi dia ikut harian saya. Jadi masa hari dijatuhkan hukuman, dia tanya saya, apa yang saya dan isteri buat satu malam sebelum kes diputuskan. Saya kata saya makan aiskrim. Esoknya dia datang, dia nak tengok selepas dijatuhkan hukuman 18 bulan, dia nak tengok macam mana saya dengan isteri ke anak ke sedih ke apa. Kami makan pizza pula. Tak sedih langsung. Saya jumpa adalah orang-orang nakal ataupun orang yang memang betul-betul prihatin. Dia kata, kesian YB ya, jadi banduan lepas ini ya. Saya tak kisah sebenarnya orang kita ada satu pandangan yang tak betul mengenai banduan. Jadi banduan dipenjarakan kerana bercakap benar, itu mengikut teladan Nabi Yusuf dipenjarakan. Yang kita tak nak jadi banduan sebab makan duit, curi duit rakyat. Itu memang padan muka masuk kat dalam. Saya Alhamdulillah, saya tak makan duit rakyat. Saya tahu saya buat benda yang betul. Jadi saya langsung tak malu kalau saya jadi banduan. Ada orang kata pula, kesian dekat YB sebab lepas ni habislah kerjaya politik YB. Sia-sia saja. Letak jawatan dulu, sekarang jadi ahli parlimen baru 3 tahun. Lepas ni dah habis dah, masuk penjara. Kemudian keluar 5 tahun tak boleh bertanding. Saya kata, tengok ni Mat Sabu ni berapa kali masuk penjara ni, ada lagi kat sini ni. Makin bertambah sihat lagi. Kemudian siapa lagi yang masuk penjara? Dulu saudara Lim Guan Ek masuk penjara juga, 5 tahun juga tak boleh bertanding. Sekarang dia jadi apa? Dia jadi ketua menteri. Apa nak bimbang? Semua itu Allah dah tetapkan. Apa nak takut, nak hilang kerjaya dan lain-lain. Ada lagi orang, misalnya orang UMNO lah, dia tak boleh cucuk saya, tak boleh cucuk isteri saya. Dia kata, Allah kamu ni ibu bapa tak bertanggungjawab. Tengoklah, main politik sangat sampai kesian anak. Bapak masuk penjara, tak tahu apalah jadi anak. Saya kata, apa nak bimbang? Ni anak kapal sing, ayah dia masuk penjara juga. Tengok, sekarang jadi peguam dan juga ahli parlimen. Apa nak bimbang sekarang dari? Sebab itu saya minta, jangan sedih, jangan bimbang. Saya hanya jalankan tugas saya. Saya dibayar gaji seperti mana semua ahli parlimen yang ada atas pentas malam ini. Kami dibayar gaji RM26,000 sebulan. Duit rakyat. Amanah saya kena jawab dengan Allah. Sebab saya kena dapat rezeki yang halal. 1 minit malaikat akan catat saya makan gaji buta ke tidak. Amanah saya juga dengan rakyat. Kalau rakyat kata Najib jahat dan YB kena lawan Najib, ketua saya ialah rakyat, maka saya kena lawan Najib. Cuma saya nak cakap, ini pengalaman selepas 1 hari dijatuhkan hukuman 18 bulan penjara lah. Saya rasa ramai yang tahu besar kemungkinan, walaupun YB Gobin tak berapa gemar kalau saya bercakap begini, besar kemungkinan saya kena masuk lah. Maknanya kita akan cuba rayu sebaik-baiknya, tapi kita tahulah mahkamah
besar kemungkinan, maknanya peluang untuk saya dipenjarakan itu lebih besar daripada peluang untuk saya bebas. Ya? Tapi saya baru tahu lepas 24 jam saya dijatuhkan hukuman penjara, rupa-rupanya ada keistimewaan nak jadi panduan ini. Saya lambat tadi sebab saya pergi gunting rambut. Sebab pening kepala, demam. Saya rambut panjang sebenarnya dia demam. Saya pergi gunting rambut. Pergi gunting rambut tu, hari ni ada sinar nak muka saya kat depan. Jadi pakcik gunting rambut ni kena terus. Jadi dia punya gunting rambut tu selalunya 10 minit. Hari ni setengah jam dia gunting rambut aku. Padahal saya bukan ada rambut sangat pun. Punya lepas tu dia sembang, mula keluar pasal penjara, lepas tu keluar pasal Najib, lepas tu keluar pasal Rosmah. Macam keluar pasal Rosmah tu dia dah pakai pisau cukur tau. Saya kata habis aku, dia geram kat Rosmah kan. Habis semua setengah jam dia punya lah main-main, rambut macam tu juga lah. Balik tu, nak bayar, dia kata diskaun, ada diskaun. Ni RM8 sekarang. Saya kata pakcik RM8 gunting rambut dekat KL, memang sah lah bankrupt lah macam ni. Mana ada orang charge RM8 malam macam ni. Diskaun dia kata. Masa dia nak gunting tu saya kata pakcik jangan gunting lebih sangat, nanti orang kata saya bersedia terlalu awal, jangan botakkan. Pagi tadi anak saya demam dah seminggu dah. Pagi tadi saya bawa pergi jumpa doktor pediatrician pakar dekat Subang. Dia sebenarnya dah ada penuh dengan appointment dah, tapi dia bagi datang juga. Selalunya pendek lah. Hari ni sampai 45 minit. Sampai anak orang kat luar lagi demam menunggu. Bila dah habis, keluar nak bayar, dia kata tak apalah, ini kesian kat YB baru kena jatuh hukuman ni lah. Baru saya tahu, rupa-rupanya agaknya macam inilah perasaan Najib selalu dapat derma. Pergi sana orang bagi derma, pergi sini orang bagi derma, mana-mana percuma lepas ni. Beza dia, saya dapat derma, Najib dapat derma. Beza dia satu je, saya dapat derma setelah saya dijatuhkan hukuman penjara. Maksudnya ialah sebab orang kesian orang bagi derma. Saya ingat Najib ni lagi hebat, dia terbalik. Dia dapat derma 2,600 juta semua, sekarang gembira-gembira. Dapat derma dulu, lepas ni kita masukkan dia dalam penjara, insya-Allah. Cuma dialah, ada yang lain saya selalunya dah kebal lah orang kata apa pun. Apa yang orang tak kata pasal saya dah kebal. Cuma saya agak tersinggung satu saja manusia. Dulu ada Ahmad Maslan. Saya walaupun rakyat nyampah dengan dia, saya sebenarnya suka Ahmad Maslan. Dia macam Doraemon. Kan? Cute sangat lah. Saya tak pernah marah kat Ahmad Maslan. Saya tengok dia cute sangat. Salah kan? Tapi lepas Ahmad Maslan tak ada, Najib tukar kaki pukul baru. Sekarang bukan Ahmad Maslan dah, dia ganti dengan Rahman Dahlan. Kota Belok dah. Agaklah kurang hajar dia ni. Sebab dia kata, saya memang sengaja nak masuk penjara, dia kata. Saya memang sengaja cari pasal, sengaja nak jadi hero, sengaja nak masuk penjara. Dia tak pernah masuk penjara, dia cakap macam itu. Orang yang pernah masuk lokap, pernah masuk penjara atau tahu keadaan penjara, tak ada orang yang nak masuk penjara. Sebab keadaannya itu memang tidak sesuai untuk duduk. Satu sel, 10 orang, 8 orang tidur berkelimpangan, tandas di situ, disitulah kamu buang air kecil, disitulah buang air besar, disitulah juga kalau nak semayang ke apa ambil air, kalau air ada, kadang-kadang air tak ada dan lain-lain. Tidak ada orang, dan apatah lagi saya, yang nak masuk penjara untuk jadi hero. Jadi sebab itu saya bincang dengan YB Gobin. Kita akan balik tengok Rahman Dahlan. Atas kenyataan itu kami akan tengok. Saya pun sekarang kalau nak masuk penjara, memang saya kena saman banyak orang sebab saya nak keluar balik nanti. Setiap bulan ada perbicaraan. Kita akan tengok kalau ada asas yang baik, dan kami yakin ada asas yang baik, InsyaAllah orang pertama yang saya akan saman dalam hidup saya ialah Rahman Dahlan daripada kata beliau. Baik. Itu dah habis semua dah. Sekarang baik cerita. Jadi, apa sebenarnya sebab
Sebab sebenarnya, kalau orang tanya saya, kenapa saya suka sangat kacau Najib, kacau Rosmah, kacau menteri-menteri UMNO? Adakah saya benci dengan mereka? Tak. Saya dah berapa kali saya kata saya tidak pernah ada masalah peribadi dengan siapa-siapa. Saya boleh tidak bersetuju pendapat, tapi saya tak benci. Buat apa nak benci? Banyak benda lain lagi nak buat. Saya boleh tidak bersetuju dengan siapa-siapa, tapi saya okey. Saya selalu kacau Najib, kacau Rosmah, tak ada kena-mengena. Dengan saya tak suka Rosmah, tak suka Najib, atau benci Rosmah atau benci Najib. Malah saya tengok Rosmah pun cute juga. Sebab dia hanya satu saja. Kamu telah menguruskan wang rakyat yang diamanahkan kepada kamu dengan cara yang cukup tidak bertanggungjawab. Sehingga keadaan itu menyebabkan rakyat biasa, orang kampung, orang bandar yang susah, hidup dia lebih susah daripada yang ada. Sedangkan Malaysia ini negeri yang kaya. Itu saja. Kalau esok Najib cakap aku minta maaf, aku dermakan semua cincin, permata, harta aku, simpanan daripada kecil Rosmah aku bagi kat rakyat, saya tak marah lah kat dia. Makan duit rakyat, menyusahkan rakyat, itu ada kesan yang panjang, bukan sahaja dari segi orang itu, tetapi kepada masyarakat dalam masa-masa yang akan datang. Dan itu sebenarnya yang berlaku dalam Malaysia sejak tahun 2009. Saya dijatuhkan hukuman penjara 18 bulan. Mudah sahaja. Saya dituduh membocorkan satu helai daripada laporan ketua audit negara ke atas 1MDB mengenai bagaimana 1MDB tidak membayar hutang lembaga tabung angkatan tentera. Laporan itu juga satu perenggan menyebut bukan saja dia tak bayar, malah wang yang kerajaan persekutuan bagi sebagai geran kepada syarikat milik lembaga tabung angkatan tentera itu yang sepatutnya digunakan untuk membina pangkalan udara baru, 1MDB ambil wang itu gunakan untuk bayar faedah hutang dia. Sebaliknya patut bagi. Yang ini tak ada orang boleh saman saya. Memang ada dalam laporan, dia tak nafikan pun. Pada masa yang sama, ada ratus-ratus angkatan tentera, pesara daripada angkatan tentera, sama ada yang hantar mesej kepada saya dalam Facebook, WhatsApp, yang email, yang anak dia datang jumpa beritahu, ayah saya dah 6 bulan bersara, simpanan dia, caruman dia dalam LTAT tak dapat-dapat. Saya dapat mesej daripada yang akhir sekali yang menyebabkan saya mula bersuara. Saya dapat mesej daripada pesara tentera di Lumut. Dia kata dia dah mula jual motor. Sebab dia dah bersara. Dia dulu bukan pegawai pun, kelasi biasa. Dulu gaji berapa sangat? Mungkin 1,000, 2,000. Selepas 18 tahun dia berkhidmat sebagai angkatan tentera, dia tak ada pencen. Kalau berkhidmat bawah 18 tahun, anak tentera tahulah dia tak ada pencen. Dia hanya ada simpanan caruman di dalam lembaga tabung angkatan tentera. Tak banyak pun. 70,000 mungkin, 80,000, yang tua sedikit 120,000. Itu sahaja harta yang dia ada. Sedangkan ramai daripada mereka adalah yang berumur 40-an. Jadi dia ada anak dekat universiti. Dia ada anak yang masih kena bayar PTPTN. Dia kena bayar sewa rumah. Kalau saudara-saudari yang berada dalam tempat saya, di tempat saya, orang datang saban hari tanya, beritahu, hari ini saya kena jual motor. Lepas itu yang penoreh getah kata macam mana ni YB, saya bekas pesara tentera, getah harga getah dah jatuh, RM2 sekilo pun tak sampai. Lepas tu dengan penuh muka serius, saya ingat lagi pakcik tentera tu dia beritahu, saya tak faham lah YB, sejak Rosmah dengan Najib jadi PM ni, saya toreh getah-getah pun tak keluar, payah sekarang ni.
Kita gelak lah dah, tapi dia serius beritahu susah. Kalau saudara-saudari berada dalam tempat saya, tidakkah tersentuh hati kita jadi wakil rakyat? Dia datang jumpa saya selepas berbulan-bulan dia turun naik Kuala Lumpur untuk dapatkan simpanan dia. Ini bukan duit kerajaan pun, duit dia. Daripada dia umur 20 tahun, 21 tahun, tiap-tiap bulan potong gaji dia. Potong macam kita punya KWSP. Potong, bersara, tak dapat. Dia ulang alik, dia bukan orang kaya, duduk kat Padang Rengas, duduk kat Kuala Terengganu. Sekali datang, naik bas, habis RM100 lebih. Tak ada pendapatan. Kalau dia datang kat saya, sebab dia dah cuba berkali-kali, dia tak dapat. Kalau saudara-saudari, adik kakak berada dalam tempat saya, kalau kita wakil rakyat, takkanlah kita tak boleh tanya satu soalan pun, iaitu kenapa kamu lambat bayar duit pencen Angkatan Tentera ini? Saya tanya soalan yang paling mudah. Saya ingat lagi kenyataan media saya yang pertama. Saya ingat 22 Mac 2016. Saya tanya soalan mudah. Saya dapat ramai aduan. Saya tanya kemudian, kenapa lambat bayar? Dia dah ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan. Mereka ni orang susah. Bayarlah. Kemudian saya tanya soalan yang kedua. Soalan yang cukup mudah saya tanya. Saya juga tahu bahawa LTAT melalui anak syarikat dia adalah kontraktor payung kepada projek-projek pemindahan dan naik taraf pengkalan udara disebabkan pengkalan udara Sungai Besi telah diberikan kepada 1MDB. Saya tahu bahawa jumlah untuk menyiapkan pengkalan-pengkalan udara ini, kontrak dia lebih kurang 2.6 bilion. Dia dah ambil duit tabung haji lebih kurang 1.8 bilion macam itulah. Jadi saya tanya, dengan segala masalah kewangan 1MDB yang satu dunia tahu, adakah masalah kewangan 1MDB itu menyebabkan 1MDB lambat bayar kepada LTAT, menyebabkan LTAT terpaksa mendahulukan wang dia dahulu, dan itulah yang menyebabkan LTAT kesempitan tunai untuk bayar pesara tentera? Soalan yang mudah. Kalau ya, jawablah ya. Kalau tidak, jawablah tidak. Dia tak jawab ya, dia jawab tidak. Dia kata, kamu fitnah, esok aku saman kamu. Itu biarlah. 2 hari perkara itu berlaku, akhirnya maka hari ketiga saya rasa di Gobin, biasalah saya masuk parlimen, atau parlimen ni penuh dengan kertas kita semua. Saya punya line, saya punya barisan dalam parlimen adalah barisan pukulan maut. Sebelah saya Datuk Johari Abdul, kaki pukul. Sebelah saya YB Lee Chin Tong. Dia baik, nampak baik, tapi kalau pukul mati juga. Hujung sekali budak paling nakal dalam parlimen, Gobeng Singdiu. Satu line ini, line yang BN memang cakap celaka betul dia orang ni. So kita orang ada shift. Hari ni Gobin, esok Datuk Jo, hari ni saya. Saya masuk ada satu hal lain tu. Perenggan-perenggan yang saya sebutkan tadi adalah daripada laporan Ketua Audit Negara. Saya tengok, saya tak tahulah apa dia. Dia satu helai saja. Tapi saya orang yang telah mengikuti dan membongkar masalah 1MDB daripada hari pertama. Saya baca, saya tahu. Dah kena dah ni. Maksudnya ada orang yang sakit hati dengan penafian bulat-bulat yang dibuat oleh pihak berkuasa. Sebab itu benda itu sampai kepada saya. Maksudnya ada orang beritahu, YB tolong sampaikan perkara yang benar, kerana mereka ini berbohong bulat-bulat. Dia kata tak ada kena-mengena, sedangkan laporan Ketua Audit Negara dengan jelas sebut 1MDB lambat bayar LTAT. 1MDB hutang 400 juta kepada LTAT, anak syarikat, 10 bulan tak bayar. Dan 1MDB ambil wang grant yang patutnya bagi kepada LTAT, dia ambil gunakan untuk bayar hutang dia 200 juta lebih. Sekali lagi saya tanya saudara-saudari, kalau saudara-saudari berada dalam kedudukan saya, seorang ahli parlimen, tahu dengan jelas bahawa ini kebenaran yang dia cakap kepada seluruh rakyat Malaysia itu satu pembohongan.
Sedari-sedari nak buat apa? Sedari-sedari kena ingat ada ratus-ratus orang yang duk kacau saya tiap-tiap hari YB. Saya nak kena jual motor ni. Apa lagi dia nak jual lepas ni? Saya tahu juga yang dia jawab kata tak ada kelewatan. Itu saya tahu itu pembohongan, tipu. Memang ada lewat. Saya seperti yang saya tulis panjang keluar surat khabar ini ialah saya kata saya tidak pernah ada sedikit pun dilema untuk buat keputusan sebagai seorang wakil rakyat dan ahli politik sejak saya kembali ke politik. Saya tak pernah nak kena fikir ni. Kalau aku buat macam ni, nanti masuk penjara ke, nanti jadi macam tu, nanti orang marah ke, parti tak calonkan saya. Tak pernah fikir. Sebab apa? Rezeki, tempat, kedudukan, pangkat, harta, itu bukan hal manusia, saudara-saudari. Itu hal Allah. Allah dah tetapkan dari dulu lagi. Jangan takut. Yang kita boleh buat sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin, sebagai ketua, kita minta doa supaya Allah buka hati nampak kebenaran yang sebenarnya. Jangan nampak kebenaran yang dipesongkan. Nampak benar tapi sebenarnya tak benar. Kalau kita kekal begitu, tak ada masalah. Sebab itu saya terus bercakap lantang sampai saya kumpul rekod 12 kes. Dan saya rasa YB Lok betul, saya adalah pemegang rekod ahli parlimen yang paling banyak disabitkan sebagai penjenayah. 4 dah kali ni. Tambah lagi lepas ni insyaAllah. Isu dia apa dia? Saya nak tengok jam ni. Saya selalunya berceramah, saya ikut jam saya. Jam saya baru 11 suku. Jadi ada lebih kurang sejam setengah lagi. Boleh tahan? Ni tak boleh tahan. Itu macam nak balik. InsyaAllah saya cuba kalau telajak pun tak lama mana lah. Setengah jam dia telajak. Baik. Isu dia apa dia? Isu dia, adakah sebelum ini, sebelum Datuk Seri Najib tidak ada rasuah? Adakah sebelum ini pimpinan kerajaan tak makan duit rakyat? Adakah sebelum ini tidak ada pembaziran? Ada. Rasuah ada. Daripada bawah sampai ke atas memang ada. Sebab itu kalau orang tanya, alah YB bising-bising, kamu pun sama juga. Rasuah memang ada, tapi tak macam zaman Najib Tun Razak. Pembaziran memang ada. Salah guna memang ada. Beza dia, ini kali pertama pembaziran, rasuah, penyelewengan menyebabkan rakyat dekat bawah tiap-tiap hari menderita kerana subsidi kena potong, biasiswa kena hapus, tambang naik, minyak naik. Sedangkan negara kita kaya. Cukai yang tak pernah terfikir dalam sejarah kita. Orang miskin, orang cacat, orang pencen, orang yang fakir kena bayar cukai. Sama macam Rosmah bayar cukai. Itu aku tak tahan tu lah. Tak pernah berlaku. Kalau dulu penyelewengan, rasuah ke apa-apa, bukan kita nak maafkan, tapi paling kurang dia tidak sampai menyebabkan rakyat biasa yang tak pernah peduli tentang ekonomi komplain tiap-tiap hari cakap tentang sana mahal, sini mahal, sana susah, sini susah. Dulu orang kata tak apalah, biarlah ikut suka dia, ada jawablah, sebab tak kena kat batang hidung kita. Hari ini UMNO ke, PAS ke, Amanah ke, Keadilan ke, DAP ke, Bersatu ke, Warisan ke, banyaknya lah parti lah ni, letih aku nak sebut ni. Semua kena, tak terkecuali. Harga barang kita kena tanggung. Pendidikan anak-anak, PTPTN kena potong. Hanya BRIM saja yang dapat pembiayaan penuh. Orang lain kena pinjam. Dulu tak apalah, zaman tok nenek saya boleh cari lembu jual. Lah ni lembu habis, cari Zat ambil. Mana nak jual? Sebab itu saudara-saudari, keadaan sekarang lain. Dan sebab itu orang sangat marah kepada 1MDB. Kami sekarang duduk setengah bising tentang kereta api Pantai Timur. Saya orang Pantai Timur. Saya lahir di Besut, kemudian membesar di Kemaman. Satu Terengganu tu saya tahu lah. YB Dr. Hatta ialah ahli parlimen Kuala Kerai. Dia orang Perak tapi pergi jadi orang Kelantan. Abang Mat Sabu pernah jadi ahli parlimen Kubang Kelian. Kami ni kalau pasal Pantai Timur ni kami cukup tahu.
Cuba pergi tanya orang Pantai Timur, orang Terengganu ke orang Kelantan ke, Pahang lain sikit lah yang sebelah sini lah. Tapi pergi tanya orang Kemaman ke atas sampai ke tempat, pergi tanya dia, nak tak kereta api? Tak ada orang kata nak kereta api tu. Ada yang kereta api pun tak pernah kenal, sebab Terengganu memang tak ada kereta api. Orang Kelantan tak minta kereta api, dia minta apa dia? Lebuh raya. Lama dah dia minta lebuh raya. Tiba-tiba hujan tidak, ribut tidak, banjir kilat tidak. Tiba-tiba Najib sengih. Dia tak nyanyi syalalala lah. Dia takut kat Cina kena lempang dengan Cina kan. Kan balik Malaysia pun dia lah syalalala lah. Pergi kat Cina, angkut anak tiri dia, naik jet yang kita bayar, pergi umum. Dia akan buat satu kereta api daripada Pelabuhan Kelang sampai ke tempat. Harga berapa? 55 bilion. Orang duk kira-kira, satu Malaysia duk kira ni, agaknya kalau 55 bilion lah, nak bayar hutang sampai 20-30 tahun, agaknya satu tiket berapa ringgit? Dah ada orang kira dah. Adalah orang kata 300 lah, 400. Saya tengah kira lah. Sebab kami tengok projek kereta api laju daripada Kuala Lumpur ke Singapura, harga dia lebih kurang 40 bilion saya rasa. Tiket dia dalam 500 lah sekali pergi. RM500. Agak-agak orang Kuala Kerai mampu tak pada YB Hatta dia buat penatang hidup lah ni. Dr. Hatta agak-agaknya orang Kuala Kerai mampu ke tidak naik kereta api daripada Kota Baru sampai ke Kuala Lumpur, Pelabuhan Kelang, sekali naik tiket RM350 seorang. Orang Kuala Kerai pula kadang-kadang anak ramai, isteri pun ramai. Sekali berjalan 20 orang dia bawa. 20 kali 350 orang, RM50 seorang, RM7,000. Boleh naik ke tidak? Ahli parlimen dia kata free, dia naik lah. Sebab itu saya kata projek kereta api ini adalah satu projek gali lubang tutup lubang. Cuma lubang dia makin besar dan makin besar. Dan projek kereta api Pantai Timur yang 55 bilion ini, kalau kita tak lawan, kita tak cuba hentikan, kita tak potong kos dia supaya jangan makan komisen, buat lagi duit bayar hutang dan lain-lain, 10 tahun daripada sekarang kalau projek itu berlaku, orang tak mampu naik kereta api. Yang naik kereta api itu hanyalah lembu-lembu saja. Daripada Kelantan dia pergi berkunjung jumpa kawan dia yang duduk dekat kondo Syarizal. Lepas habis itu dia balik semula balik kampung. Sebab itu saudara-saudari, sekarang ini tiap-tiap hari kami bersama pasukan ahli parlimen Pakatan Harapan, saya, YB Tony Phua, YB On Kian Meng, Dr. Hatta sendiri, YB Wong Chen, kita tumpu jawab dan dedah satu persatu. Hari ini YB Tony Phua, saya dengan Dr. Hatta, saya tak sempat lah. Kami tanya kepada kerajaan dan Rahman Dahlan lah, juru cakap. Rahman Dahlan ni dia nak jadi Ahmad Maslan baru, tak apalah biarkan dia. Kami tanya dia, kamu kata Najib umum 55 bilion nilai kereta api, projek kereta api ni. Tahun 2009, kerajaan telah lantik sebuah syarikat perunding kejuruteraan HSS untuk kaji laluan dan buat satu kajian kos. Kalau nak buat kereta api mengikut laluan yang sama, berapa nilai dia? Dalam kajian itu ialah 29 bilion. Macam mana apabila syarikat perunding kejuruteraan yang dah lukis semua, dah kaji semua 29 bilion, dapat kat Najib syalalala sikit dapat 55 bilion. Mana bagi 55 bilion? Dia jawab, dia kata, dia kantoi lah, dia kata, oh sebenarnya itu sebelum 2009. Lepas 2009 mata wang kita telah jatuh. Dulu RM3 lebih lah, ni dah nak jadi RM4.5. Jadi sebab itu dulu 29 bilion, sekarang ini dah nak jadi 55 bilion. Dia mengaku sendiri sebenarnya sebab 2009 itulah mata wang makin jatuh. Dia Menteri PN MCA tolong jawab kepada macai-macai UMNO lah ni yang selalu duk cakap apa bising-bising mata wang tak ada kena-mengena dengan Perdana Menteri. Semua mata wang dunia jatuh. Presiden MCA jawab apa?
dia berubah tahun 2009. Sebelum tu mata wang okey. 2009 lepas tu dia jatuh. Lah ni 4.5 dah jatuh. $1 4.5. Apa yang hebat sangat tahun 2009 ni? Apa yang hebat sangat? Kita ada Menteri Shalalala jadi Perdana Menteri. 2009 lah. Maknanya sejak Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, dia buat 1MDB. Daripada saat itulah maka mata wang kita jatuh. Mata wang jatuh makna dia apa? Harga barang naik, harga makanan naik. Apabila harga minyak mentah di luar negara jatuh, orang lain dapat minyak murah, kita tak dapat. Sebab apa? Harga minyak mentah jatuh. Tapi yang jatuh sekali, mata wang kita pun jatuh juga. Jadi bila jatuh, daripada dolar tukar ke ringgit, orang lain turun, kita naik. Sebab itu saudara-saudari, kami tumpukan kepada soal mata wang, soal 1MDB ini cukup lama. Saya ingat tahun 2011, semasa kempen pilihan raya negeri Sarawak 2011. Masa itu saya dah dapat maklumat, cuma tak ada bukti. Maklumat mengatakan wang 4 bilion yang diambil daripada tabung pencen kerajaan, yang itu tidak dilaburkan di Mongolia, tetapi digunakan untuk main macam-macam, wang itu mungkin hilang. Saya tanya sikit, dia ugut dengan Saman. Masa tu saya tak ada Gobin dan kawan-kawan, saya penakut sikit, saya tak sambung lah. Di sebelah DAP, Tony Phua daripada awal telah tumpu daripada 2011. 4 tahun kami cakap, lepas satu-satu barulah rakyat nampak. Cuma masalahnya apabila kita semua sudah sedar, kerosakan itu telah berlaku. Wang tabung amanah pencen 4 bilion dia telah bagi kepada anak syarikat 1MDB 2011. Dia kata nak labur untuk projek arang batu di Mongolia. Saya dah sebut dalam parlimen, saya kata lain kali nak melabur di Mongolia, apa-apa yang berkaitan dengan Mongolia, tolonglah berhati-hati. Malaysia mempunyai rekod yang cukup buruk dengan Mongolia. Apa-apa yang berkaitan dengan Mongolia akan hilang tanpa kesan macam itu saja. Macam Altan Tuya dulu. Sebab itu wang kita 4 bilion hilang, lubang arang batu entah ke mana, sama. Pergi Mongolia, dia hilang. Kemudian tabung haji juga telah bagi pinjaman, jumlah sukuk pinjaman yang diberikan kepada 1MDB 2,400 juta. Sampai sekarang belum berbayar. Tabung kumpulan Perkeso, kalau rakyat biasa buruh nak minta dapat bantuan ilat, mati dulu, tak dapat, payah. Segala program kena tulis. Saya macam-macam kena tulis surat aduan, rayuan, sokongan, macam-macam lah nak dapatkan bantuan kepada pekerja yang cacat ke atau cedera. Payah nak dapat. Perkeso bagi, seingat saya, 900 juta ringgit pinjaman kepada 1MDB. Sampai hari ini belum lagi bayar. Kerajaan Malaysia jamin pinjaman lebih kurang 6,000 juta pertama tahun 2009. Sampai sekarang wang itu kita tak tahu. Tahun 2013 yang mula bocor, sekali lagi kerajaan Malaysia jamin melalui satu surat sokongan 1MDB pinjam daripada segala jenis sebanyak 6,000 juta. Sebanyak 10,000 juta. 3 bilion dolar lebih kurang 10 bilion ringgit. Sebab itu saudara-saudari, kalau saudara-saudari berada di tempat kami sekali lagi, tempat saya, Ahli Parlimen Pandan, tempat Lok, Ahli Parlimen Seremban, tempat YB Gobin, Ahli Parlimen Puchong, tempat saudara Gui, Ahli Parlimen Alustar, tempat saudara Dr. Hatta, Ahli Parlimen Kuala Krai, kalau tempat saudara Manivanan, Ahli Parlimen Kapak, kami angkat sumpah hari pertama masuk parlimen, kami akan pertahankan perlembagaan dan pertahankan rakyat. Kalau kita tahu 1MDB curi duit rakyat, adakah kita akan tutup mulut kerana takut dengan ugutan penjara saudara-saudari? Kalau saudara-saudari berada di tempat kami. Sebab sekarang rakyat mula rasa kesan dia. Berapa jumlah hutang yang telah
dimilik negarakan dan dipindahkan kepada rakyat. Hutang yang pertama tahun 2009 6 bilion telah dipindah milikkan kepada rakyat. Hutang yang kedua tahun 2011 diambil daripada tabung pencen 4 bilion nak berlabur di Mongolia, hilang, telah dipindah milikkan kepada rakyat 10 bilion. Hutang yang ketiga, ada hutang ketiga ni memang celaka betul lah. Tahun 2011, dia kena dengar, tahun 2013 dia nak pinjam wang. Dia nak pinjam 10 bilion ringgit yang saya sebut tadi. Jadi dia terbitkan bond 10 bilion ringgit. Tapi dia juga buat satu urus niaga lain dengan satu anak syarikat pelaburan kerajaan Abu Dhabi. Kerajaan daripada Emirat Arab Satu. Dia kata, saya nak terbitkan hutang banyak ini, tapi takut orang tak beli hutang kita, maka nanti jadi apa-apa nanti susah lah. Orang tak dapat wang, orang tak beli hutang. Bukan saham saja hutang. Jadi dia masuk dalam satu perjanjian jaminan. Maksudnya kalau jadi apa-apa, 1MDB bayar sejumlah wang kepada IPIC, anak syarikat kerajaan Abu Dhabi tadi. Kalau tak ada orang lain nak beli kapal, IPIC akan beli. Masalah dia satu saja. Dia terbitkan hutang 10 bilion ringgit. Dia nak kutip daripada orang 10 bilion ringgit. Dia bayar jaminan supaya kalau tak cukup 10 bilion ringgit ni kamu tolong beli. Jaminan itu harga dia 3.5 bilion. Dia panggil option 3.5 bilion. Maknanya bayar jaminan itu 14 bilion ringgit lebih mahal daripada bayar yang dia pinjam. Saya bagi contoh macam ni lah. Pakcik esok pergi ke bank CIMB. Beritahu CIMB, beritahu kat dia, kata saya nak pinjam wang. Saya nak pinjam wang. CIMB kata boleh. Boleh pinjam wang. Tapi kamu kena ada penjamin. Kena ada penjamin. Saya pun kata okeylah, saya pergi carilah YB Wekeng jadi penjamin saya. YB Wekeng kata, baik, saya boleh jamin kamu nak pinjam 10,000, saya boleh jamin. Kalau kamu tak bayar 10,000, saya boleh tolong bayarkan. Dengan syarat, bagi khidmat saya menjadi penjamin kamu, sekarang kamu kena bayar saya RM20,000. Kalau saya ada RM20,000 nak bayar dia untuk jadi pinjaman saya RM10,000, aku tak pinjamlah RM10,000 dia dah. Faham tak? Sebab Menteri UMNO tak faham. Jadi akhirnya dia tanda tangan. Akhirnya tahun 2013, sekarang ini kita berdepan dengan dua hutang paling besar. Hutang itu sendiri 10 bilion ringgit kita kena bayar. Jaminan kepada ambil hutang itu yang saya sebut tadi 14 bilion ringgit pun kita kena bayar. Kenapa dia jadi macam itu? Sebab IPIC kata, dulu kamu janji nak bayar kami, tapi kamu tak bayar. 1MDB pun kata, aku dah bayar, aku dah pindahkan wang kepada anak syarikat kamu. IPIC datang balik, anak syarikat Abu Dhabi kata, ya betul, kamu telah pindahkan wang, tapi kamu salah pindah wang. Itu aku tak tahu syarikat siapa tu, bukan aku punya. Semak. Akhirnya itu bukan syarikat Abu Dhabi punya, itu syarikat Jolo punya. Saudara-saudara. Sekarang 6 bilion pertama, 4 bilion kedua, 10 bilion, 10 bilion ketiga, 20 bilion, 14 bilion jaminan keempat, 34 bilion. Siapa yang bayar? Kita yang bayar 34 bilion. Sebab itu dalam parlimen bawah ni. Sikit je lagi ni, sikit. Saya nak ke penjara dia, takkan tak tahan ke no. Saya dah lesen besar sekarang ni dah. Sebab itu saudara-saudari, dalam parlimen baru-baru ini, Menteri Kewangan pumpang Datuk Johari ni dia baru cakap, saya malas nak kacau dia. Sebab kalau kacau banyak-banyak nanti jadi Ahmad Maslan. Cukuplah ada seorang Ahmad Maslan dalam dunia ini. Dia bangun cakap pumpang. Saya bangun tanya satu soalan je, yang akhirnya dia tak jawab. Kecoh baling bangun maki hamun pumpang bising. Dah jadi macam monyet melompat. Dia pun duduk tak jawab sampai sekarang. Saya akan terus tanya. Soalan saya mudah. Dia bangun, dia jawab Tony Phua. Tony Phua tanya tentang
membayar jaminan 14 bilion tadi kerja gila apa? Pinjam 10 bayar jaminan 14 bilion. Kalau ada wang 14 bilion tak payahlah pinjam 10 bilion. Soalan mudah. Dia pumpang pusing lah. Oh tak apa, kita ada kes yang baik, nanti masuk mahkamah gini-gini, mahkamah antarabangsa, kita yakin akan menang, tak payah bayar 14 bilion, dia kata. Saya bangun, kami macam main passing lah. Tony passing kat saya lambung dekat Gobin memang sepak masuk lah dah. Saya tanya menteri, saya nak tanya soalan mudah ya. Saya tak pertikaikan kemampuan kerajaan Malaysia untuk bawa kes yang baik dalam mahkamah antarabangsa supaya kita menang dan tak bayar saman 14 bilion. Cuma saya nak sebut begini. Kalau kerajaan Abu Dhabi bawa kes terhadap kita dan tuntut 14 bilion bayar sekaligus terhadap kita sebab dia kata kerajaan Malaysia 1MDB salah pindahkan wang kepada syarikat Jolo bukan masuk syarikat dia. Tidakkah itu bermakna kerajaan Abu Dhabi juga cukup yakin dia ada kes yang cukup kuat? Sebab itu dia yang saman 1MDB, bukan 1MDB saman dia. Jadi saya tanya menteri, saya nak menteri tolong jelaskan. Kalau kita kalah dalam mahkamah lepas ini, dalam tempoh setahun ini, kita kena bayar tunai 14 bilion. Paling hebat pun peluang kita untuk menang, Abu Dhabi ada peluang 50% menang, kita ada peluang 50% menang, 50-50. Saya nak tanya, kalau kita kalah tahun depan 2017, mana kita nak cari wang untuk bayar 14 bilion ringgit? Saya tanya soalan mudah. Kalau kita kena saman, macam saya kena saman, ada 50-50 peluang untuk kalah, saya kena fikir dah ni. Macam mana kalau saya kalah saman, saya nak bayar? Saya tak apalah, saya minta derma lah tak? Saya nak tanya juga, kod saya tunggu, takut menteri jawab, jangan bimbang. Datuk Seri Najib adalah pejuang Panglima Islam nombor 1 dalam dunia. Kalau kita kalah 14 bilion, kerajaan Arab Saudi akan dermakan lagi 14 bilion. Saya nak tunggu jawapan tu lah. Dia tak jawab sampai ke sudah, kerana dia tidak ada jawapan. Saya yakin Datuk Johari juga tidak akan kekal lama sebagai Menteri Kewangan kedua seperti mana Datuk Seri Husni Hanazlah yang tak kekal lama kerana dia tak tahan dengan soalan-soalan yang dia tahu, soalan kami, soalan yang jujur, soalan yang betul. Dia tahu dia tidak ada jawapan kerana hanya Datuk Seri Najib saja ada jawapan. Mana nak cekau 14 bilion ringgit tadi? 10 minit lagi boleh tak? Sebab itu saudara-saudari, kalau saudara-saudari ingat 1MDB itu satu-satunya malapetaka yang berlaku paling buruk kepada rakyat Malaysia. Sahabat-sahabat wartawan saya daripada luar negara, daripada New York, daripada London, letih saya nak menjawab. Dia tanya, dia kata, kami baru saja membongkarkan skandal kewangan kerajaan curi duit yang paling besar dalam sejarah dunia. Orang Malaysia ni kenapa tak ada apa-apa pun. Dia tak faham. Dia datang, dia tanya, tolong jawab, kenapa orang Malaysia macam ini? Dia tak faham. Saya nak jawab lah, nak beritahu dia. Sebab orang Malaysia ni cerdik. Dia tahu itu baru besar tu, belum sebesar Rosmah lagi. Yang 1MDB ni baru sebesar rambut Rosmah. Yang akan datang dengan kajian Cina ni sebesar badan Rosmah. Kalau kita rasa oleh sebab 1MDB kita kena tanggung hutang, kita dah hidup susah, subsidi kena potong, harga minyak subsidi tak ada, petrol kena naik, turun naik, turun kejap. Harga minyak masak daripada berapa RM5 naik RM11 dan akan terus naik. Lepas ini, apa dia yang akan dia potong harga akan naik apa dia? Gas memasak. Macam mana nak tahu harga gas memasak akan naik? Tengok TV3. Macam mana nak tahu? Sebab bila TV3 kata, pada hari ini kami melaporkan Jabatan Kastam telah merampas sebanyak 10 juta ringgit bernilai tong-tong gas dan gas-gas subsidi yang telah diseludupkan kepada Thai.
Itu maksudnya dia nak hapuskan subsidi lah tu. Macam dulu masa nak naikkan harga minyak, hari ini TV3 melaporkan kami telah berjumpa satu kapal dengan satu diesel subsidi yang bernilai 30 juta. Ini satu pembaziran kerana orang Indonesia yang dapat subsidi ini. Dia tak cerita orang Indonesia yang dibawa masuk kat sini. Kalau TV3 cerita pasal ada berlaku penyeludupan menyebabkan ketirisan subsidi, maknanya bye-bye lah subsidi tu. So harga minyak dah bye-bye, harga minyak masak dah bye-bye. Sekarang ni tak timbul lah kita minyak masak kena seludup ni. Tiap-tiap hari tong gas diseludup, gas diseludup. Lepas ni naiklah harga gas. Tak ada subsidi lah. Sebab YNDP, kalau kita rasa perit, tidak ada beasiswa untuk anak kita. Kalau kita perit, kaki tangan kerajaan tak naik gaji, kenaikan pangkat dihenti, dibekukan, yang klaim berbulan-bulan tak dapat. Saya nak nanti minggu depan saya nak mula kacau Rosmah balik. Saya 2-3 minggu ni saya duduk sibuk. Kami ahli parlimen tiap-tiap tahun, tapi ramai orang tak tengok lah. Orang gila macam saya, cinta semua tengok lah benda-benda mengarut ni lah. Tiap-tiap tahun mengikut undang-undang, kerajaan wajib menyerahkan satu senarai penuh perjawatan setiap jawatan dalam kerajaan. Setiap jawatan kaki tangan awam. Maksudnya tukang sapu, tukang angkat, tukang apa lah. Daripada 1.6 juta tu, semua disenaraikan satu-satu. Nama jawatan, berapa gaji, semua tu. 1,600 jawatan. Saya dapat tu saya suka hati sebab saya kira okey, aku nak tengok siapa yang jadi kaki tangan dan juga jawatan-jawatan yang diwujudkan khas untuk Rosmah dengan Najib. Saya pun pergi tengoklah. Banyak-banyak. Saya mula dekat mana? Saya mula dekat dengan rumah rasmi Seri Perdana. Sebab Datuk Seri Najib ni sepasang ya. Dia dengan Rosmah. Anak dia yang sulung perempuan tu dah kahwin dengan orang Kazakhstan. Tak duduk kat situ. Dia duduk dekat Country Heights. Saya tahu. Saya rumah menteri semua tahu. Anak dia yang lelaki tu aku tak tahu duduk kat situ je lah. Sekejap kat Kelab Malam dekat Singapura lah. Sekejap kat China saya tak tahu. Jadi saya ingat yang betul-betul duduk kat Seri Perdana tu memang Datuk Seri Najib dengan Datin Seri Rosmah je. Saya pun tengok. Saya mula dekat mana? Saya mula dengan dapur, kaki tangan dapur. Saya tengok, la ilaha illallah, ramainya tukang masak. Tukang masak sampai 7-8 orang. Saya rasa lah, saya ingat saya, nanti saya keluarkan dengan betul. Tukang masak, dia duduk sepasang 2 orang. Itu pun, duduk joget je lebih, bukan makan sangat pun. Dia ada 8 ke 7 ke 8 orang tukang masak. Yang siapa bayar? Bukan dia bayar, kita bayar. Sebab tu saya kata, patutlah Datin Seri Rosmah macam itu. 8 orang tukang masak dia. Kalau kita rasa sekarang ni susah, semua kaki tangan kerajaan, kalau dia tahu lepas ni lagi dia marah, saya akan mula bising minggu depan. Saya nak sebut juga. Ni, sebut. Saya tengok punyalah tak patut. Kaki tangan kerajaan yang tinggi-tinggi. Ketua Setiausaha, KSU ke, orang grade atas-atas ni lah. Dia punya kenaikan gaji tiap-tiap tahun wajib 9%. Tiap-tiap tahun 9% kenaikan gaji. Gaji berapa? 30,000 campur allowance. Tu tak campur lagi dengan GLC sana, tabung sini semua campur-campur. Gaji mengikut skim perkhidmatan dia, campur allowance dalam 30,000, 25,000. Orang yang gaji besar macam itu wajib kenaikan gaji tiap-tiap tahun 9%. Saya pun belik yang kat bawah. Yang macam cikgu ke, yang gaji 44 ke, yang engineer ke, yang doktor ke, saya tengok-tengok yang 44, 48. Kak Yati dia tengok, dia dulu orang kaki tangan kerajaan, sebab tu dia duk kira ni. Saya tengok, kalau yang kat bawah ni, yang gaji 3,000, 4,000, dia tak ikut peratus. Dia ikut kenaikan yang telah ditetapkan. Kalau gaji, jalur gaji itu, salary band, daripada katakanlah 1,800 ke 5,000 dah. Ambil kat tengah-tengah dan 3,000 lebih, kenaikan gaji berapa? 180. Saya tengah kira semua, barulah nampak rupa-rupanya dalam keadaan
pimpinan kanan perkhidmatan awam yang duduk keliling menteri ini, KSU, KSN, peguam negara, dalam keadaan dia dapat kenaikan gaji wajib 9% setiap tahun. Kaki tangan awam biasa yang benar-benar berkhidmat kepada rakyat kat bawah ni dapat 2%, dapat 3%. GST 6%, dia bagi kenaikan gaji kepada kaki tangan kat bawah ni 2%, 3%. Bila kita dedah dan kita tunjuk satu persatu, kalau Datuk Seri Najib ingat dia akan dapat sokongan kaki tangan awam lepas ini, Datuk Seri Najib memang bermimpi macam dia duk joget syalalala tu juga. Sebab itu, nak tutup dah ni. Sebab itu saya kata, kalau kita hidup susah, kalau kita rasa ini yang paling teruklah seorang Perdana Menteri pernah buat kepada rakyatnya, kalau kita sekarang ni kena simpan sana, potong sini, dah macam-macam, bergolok gadai, ini bukan yang paling teruk kalau Datuk Seri Najib terus jadi Perdana Menteri. Tabung-tabung wang kita, tabung wang pencen, tabung wang KWSP, tabung haji, tabung amanah saham, semua tabung-tabung ini menjadi dalam keadaan bahaya kerana sebab 1MDB dia buat bisnes gali lubang, tutup lubang. Mula lubang tu kecil, dia pun hilang duit, dia kena gali lubang baru nak tutup lubang kecil, lubang jadi besar. Yang itu pun hilang juga, kena gali lubang besar lagi nak tutup lubang yang tu. Habis yang itu lari pergi gali lubang dengan Cina pula. Jadi lubang itu daripada kecil jadi besar. Akhirnya bubuh rosmah dalam tu pun muat dalam lubang tu. Sebab itu saya nak tutup begini ya. Sebab itu kita kena terus bercakap. Jangan, saya tak minta simpati, saya tak minta apa-apa, jangan sedih. Cuma tolonglah jangan datang kat saya cakap, kenapa YB buat macam itu, bodoh. Dia kata, tak kesian ke kepada anak-anak YB? Jangan sedih. Ni ada muka sedih ke ni? Tak ada muka sedih langsung. Gopin dalam mahkamah ke wartawan semua macam pelik. Boleh tak tolong sedih sedikit? Tak, saya tak sedih. Pergi ke penjara 18 bulan katakanlah. Lebih kurang 1 tahun lah. 18 bulan, saya budak baik. Saya tak buat kacau, saya duduk diam je ke dalam tu. Jadi oleh kerana berkelakuan baik, insya-Allah saya dilepaskan lepas 1 tahun. Hatta tak percaya. 1 tahun, sama macam saya pergi ke luar negara, buat master 1 tahun. Lebih kurang macam tu lah. Kalau saya pergi ke luar negara, dapat beasiswa ke tak dapat beasiswa, tak boleh bawa anak isteri, sama lah macam saya masuk ke, jangan Kajang lah, hantar kat Sungai Buloh lah, Kajang turut sikit lah. Sungai Buloh sama 1 tahun. Boleh berjumpa ke tidak dengan anak, dengan isteri, boleh. Kalau duduk luar negara macam master, tak boleh jumpa face to face, tengok kot screen juga, tapi tengok Skype lah. Kalau kat penjara, tengok kot screen juga, tapi screen penjara lah. Macam mana? Saya ada rancangan ke tidak, adakah saya bosan dalam penjara? Saya takkan bosannya. Saya nak buat ijazah undang-undang supaya kalau saya kena saman, saya boleh bela diri saya sendiri. YB Gobin dah berjanji dia akan balik masuk penjara, dia akan jadi cikgu saya, ajar saya jadi peguam ni. Kalau saudara-saudari jadi dalam keadaan saya, apa nak bimbang? Kalau dengan masuk penjara itu maksudnya saya tak bimbang bila saya tidur, tak gusar malam-malam, saya yakin dan tenang dan damai bahawa saya telah buat tanggungjawab saya sebagai wakil rakyat, tanggungjawab saya kepada saudara-saudari yang memilih saya, tanggungjawab saya kepada Allah sebagai orang yang kena ikut apa yang Allah dah tetapkan. Saya tak menyesal sedikit pun. Tolong jangan sedih, tolong jangan kesian. Saya dengan anak-anak saya gembira, tak ada masalah. Saya tidur nyenyak malam-malam. Saya jamin Najib tak tidur nyenyak macam saya. Najib mengacau tiap malam. Dia mengacau sebab dia takut jatuh macam-macam hutang ni. Dah lah mengacau takut jatuh. Bila terbangun tengok Rosmah kat tepi lagi tengok. Lepas ni duduk ke dalam, tak boleh kutuk Rosmah lah. Sebab itu jangan bimbang, jangan sedih tentang keluarga saya. Kami bersedia, kami dah rancang, tak ada masalah. Ini hanyalah, ialah biasalah.
Salah satu daripada perkara yang kita kena lalui, yang saya nak minta akhir sekali, saudara-saudari, bukan saja sahabat-sahabat saya dari Pandan yang dengar di sini, saya nak minta ribuan yang menonton video ini sekarang dan yang akan menonton selepas ini, tolong jangan sedih kepada saya dan juga anak dan isteri kami gembira. Tolong sedih kepada anak-anak yang muda, anak orang miskin, anak orang kampung, anak orang Cina, Melayu, India, Iban, Kadazan yang bukan anak orang besar, kerana mereka tidak ada suara seperti kami, mereka tidak berada dalam keadaan istimewa seperti kami. Siapa nak bela mereka kalau kita tak jatuhkan Najib dan Rosmah, saudara-saudara? Anak orang miskin macam ini, mereka membesar dalam keadaan hutang, mereka membesar dalam keadaan tak boleh masuk universiti, mereka akan keluar dengan hutang ratusan ribu, mereka akan keluar dengan tidak ada kerja, mereka akan keluar dengan ijazah tetapi jadi tukang sapu. Ibu bapa dia susah, anak dia susah. Ini yang kita perlu kesian, ini yang kita perlu sedih. Orang susah dan lemah macam ini yang kita perlu bela. Bela mereka maksudnya tukar kerajaan dalam pilihan raya depan, boleh? Jadi saya nak tutup akhir sekali. InsyaAllah saya mungkin ada 3-6 bulan YB Gobin, sahabat-sahabat peguam akan cuba yang terbaik. Saya tak ada masalah. 3-6 bulan saya akan terus dedah. Kalau saya masuk dulu, saya janji dengan Datuk Seri Najib, jangan happy sangat. Saya akan kemaskan sel bilik penjara tu elok-elok, bagi bersih. Tanda saya bagi bersih sebab saya tahu 3-4 bulan lepas tu dia nak masuk ganti saya, InsyaAllah. Jadi InsyaAllah bermula malam ini saya akan pergi ke setiap negeri. Esok saya akan berada di Lumut untuk saya jumpa dengan pesara-pesara tentera dan ceramah malam esok di Lumut. Minggu depan saya InsyaAllah di Melaka. Kemudian saya akan pergi ke setiap negeri dan berjumpa saudara-saudari di setiap negeri. Saya punya perancangan satu saja. Dia nak penjara saya, tak ada masalah, biasa. Tapi alang-alang dia nak penjarakan saya, tak apa, saya masuk dulu. Asalkan saya masuk 3-4 bulan, 18 bulan, Najib masuk, duduk dalam itu, tak keluar-keluar sampai bila-bila. Jadi saya nak tutup ucapan. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan bimbang, Pandan akan terus jadi kubu kuat Pakatan Harapan, InsyaAllah. Sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sese Nandri Manakam. Takbir. Allahu Akbar.